Okay. Untuk product knowledge, mula-mula sekali kita kena tahu dalam perlindungan takaful ataupun insurans ni kan, takaful ataupun insurans, dia ada beberapa perkara yang kita protect lah. Okay. Ada beberapa perkara yang kita protect. Okay. So yang pertama sekali, di dalam takaful ataupun insurans, benda yang kita protect adalah kita protect life. Jadi kalau tuan-tuan ambil exam TBE, dia ada sebut perlindungan hayat, jadi life lah. Okay. So basically life ni maksudnya kalau katalah bila berlaku kematian, takaful ataupun insurans tu akan bayar kepada waris lah. Okay. Yang kedua adalah medical. Apa-apa yang berlaku berkaitan dengan hal-hal perubatan medical, maksudnya kalau English dia kata fall sick. If you fall sick, insurance will pay ataupun takaful will pay. So yang ni termasuklah medical card ke ataupun pampasan penyakit kritikal ke. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga adalah retirement. Okay, retirement, di mana bila mana you bersara, you retire, insurance ataupun takaful akan bayar. Yang keempat, education. Okay, education, pendidikan. Yang ni anak-anak lah, pendidikan anak-anak. So maksudnya anak-anak masuk ke college, takaful ataupun insurans akan bayar. So kalau kita tengok empat masalah ni, empat benda yang takaful ataupun insurans cover ni, ini adalah kita panggil universal problem. Kita panggil benda ni adalah universal problem, yang mana kalau kita pergi mana-mana ceruk di pelosok dunia ni pun, empat benda ni memang takkan lari lah. Maksudnya kalau katalah kita jumpa dengan CA ni, dia kata saya dah ada dah insurance, saya dah ada dah hibah, saya dah ada medical card, tapi boleh jadi retirement dengan education dia belum ada lagi. Ataupun dia kata saya dah banyak dah menyimpan, tapi boleh jadi pampasan penyakit kritikal belum ada lagi. Kalau dia kata saya dah ada buat retirement, dah ada KWSP dah, mungkin pendidikan untuk anak-anak ataupun hibah untuk diri sendiri, untuk kimen polisi belum ada lagi. So banyak yang kita boleh masuk. Okay. So kalau kita nak pergi kepada product knowledge, so kita kena faham empat perkara ini dahulu. Okay. Alright. Kemudian untuk sesi kali ini saya nak share sikit berkenaan dengan apa nama produk yang ada di dalam Pru BSN. Okay. So kita buat Pru BSN, so kita kena tahulah nama produk. Nama produk Pru BSN dengan apa manfaat dia. Tadi kita dah clear dah. Kita dah tahu empat perkara yang ada dalam, empat perkara yang kita cover dalam takaful. Okay. So saya sebut takaful lah. Start ni saya sebut takaful. Okay. So kita listkan dulu produk pertama. Nama dia adalah Pru BSN Warisan Gold. Pru BSN Warisan Gold. Okay. Yang kedua, semua nama dia bermula dengan Pru BSN Anugerah Mac, bermula dengan Pru BSN lah. Okay. Yang ketiga, Pru BSN Asas Link, Asas 360, Asas Link produk yang lama. Yang keempat, Pru BSN Critical Care 360, KC 360. Yang kelima, Anggun, khas untuk ladies. Yang keenam adalah Pru BSN Aspirasi, plan 3-in-1, savings, investment dan juga protection lah. Okay, so tadi kita dah tahu ada empat perkara yang ada, empat. So kita boleh pecahkan kat sini. Ada life, ada CI, ada medical card, ada accident. Okay. So ni basically ada enam produk yang mana kita nak tahu dia punya setiap produk tu ada cover apa. Okay. Alright. So dalam mana-mana produk, okay, dalam mana-mana produk life ni dia mesti ada, dia adalah basic benefit lah. Dia adalah basic benefit. So untuk Pru BSN Warisan Gold, coverage dia bermula 350,000 untuk adult
dan bermula 250,000 untuk juvenile. Okey, manakala untuk Anugerah Max bermula 10,000, Asas 360 bermula 25,000, Ketika Care pun sama bermula 25,000 dan juga Anggun bermula 20,000. Aspirasi 15. Okey. 15k. Okey. Untuk CI ketika illness bermula 10,000. Dia ada kasih protector, kasih shield. Kalau untuk Anugerah Max bermula sama juga 10,000. Dia ada CP, CS, cancer dengan CTC. Asas 360 pun sama, kecuali dia tak ada cancer protector lah. Tak ada cancer protector. Critical 360 dia memang dah bermula 25,000 sebab dia sekali dengan pampasan live. Anggun dia ada cancer protector bermula 50k dan aspirasi dia ada crisis protector bermula 10k. Okay, untuk medical card pula, medical card tak semua produk ada medical card. So yang saya tanda right ni adalah yang ada medical card lah. Okay. Anugerah Max juga dengan asas 360. Yang ni kita sebut sebagai Medic Total Care. Yang ni kita sebut sebagai asas 360 ni kita sebut sebagai asas Health 360. Okay. Yang lain ni semua tak ada medical card. Okay, manakala untuk savings, untuk accident, untuk warisan gold ni kita consider ada pampasan bermula dari 100% sampai ke 500%. Untuk Anugerah Max ada APP, Accidental Protector Plus, dan juga dia ada Accidental Medical Protector dengan Accidental Income Protector. Okay. So untuk asas 360 dengan Anugerah Max, so dia ada lah. So yang lain ni tak ada. Okay. Alright, itu saja untuk produk, dan nanti saya akan cerita lagi berkenaan dengan setiap details yang